RM20,000. Aku pun macam, RM20,000 banyak tak? Dia tak terkejut lagi. Aku macam, RM20,000. Aku tanya, ni bulan ni ke atau setahun punya? Kan, aku tanya dia. Dia pun cakap, bulan ni lah. Ui, time tu aku terkejut lah. Oi, gila lah kan. Aku tak boleh lah macam ni kan. So adakah itu pertama kali hang tengok ada orang yang berincome 5 figure? Itu pertama kali lah. So time tu aku ni jenis suka mengukur ukur orang tau. Maksudnya time tu bila aku tengok RM20,000 tu, aku pandang coki. Aku pandang hang kan. Aku pandang hang tu macam dia ni umur dia setahun lebih daripada aku kan. Aku ni kan, aku rasa aku lagi pandai daripada dia kan. Aku ni benak sangat Beza ke kan? Aku rasa beza setahun je kan. Aku rasa background hang ni tak adalah pandai mana. Aku tentu lah. Sebab tentu pun aku tak kenal hang sangat apa semua kan. Aku rasa aku lagi pandai daripada hang kan. Ni kan. Tak tahu aku lunguku kan. Tak boleh jadi. Kalau dia boleh, aku mesti 10 kali ganda lagi boleh lah. So kan. itulah turning point yang macam jadi. Time tu aku cakap, okey. Kalau macam ni lah hasil dia RM20,000 ni banyak sangat dia bagi aku kan. Tapi aku time tu macam, aku jujur lah. Aku tak ada pandang rendah. Cuma aku pandang yang, kalau hang boleh, aku mesti boleh. Dia macam tu. Dia kan pandang rendah. Aku cuma pandang hang, kalau hang boleh, takkan aku tak boleh. Macam tu, faham tak? So, aku pun, kalau dia ni pun boleh RM20,000, aku mesti RM40,000, RM20,000. Aku pandang macam tu lah. Sekali bila dah lompat,